Siapa dia buat kopi kat aku ni? Aku suruh buat gula dia buat pria ke apa ni? Ha? Siapa lagi kalau bukan perempuan gedik kat dapur tu tiba-tiba nak jadi raja Nadil lah tu. Niat dia nak keluar lah, nak gedik lah. Tiba-tiba nak buat air pula, tak pahit lepas tu terkerti ke garam ke gula ke. Besar pandang orang pula kan? Tahu apa lah. Biar Najla buat lah. Najla buat air baru ya. Annyeong, good morning. Ani kotor ni kak. Apa? Aku opah pungkuk hang. Tu aja. Ya cacah Korea tu, dia tak tahu muka dia macam jauh nak merang kan nak jadi korang. Good morning, Tok. Tok, dah minum yang air Alia buat? Alia nak top up boleh? Disebabkan Tok tak ada, jadi aku adalah orang yang paling layak tazkirah korang semua. Korang ni sebagai cucu dia, kau tak boleh kedengar cakap Tok. Kesian dekat Tok. Biasalah orang tu dia akan membebel, tapi kalau dia membebel tu dia sayang kat kita. Kau tak merasa ke? Apa yang dia buat tu semuanya betul. Apa yang dia cakap semuanya betul. Ini tak ikut kepala korang je. Korang ni besar kepala tu tak tahu lebih kan. Makin lama makin lemak. Kau buatlah apa yang korang nak buat. Tapi kalau satu hari nanti kalau apa-apa jadi kat Tok, baru kau Dan menyesal. jemaah with Fadilia. Nangis sampai terdarah pun tak guna. Alhamdulillah. Alah! Alah, orang nak buat je story lah. Kacau lah ni. Cakap je lah. Orang dengar Pegangan lah. kau tak berubah-ubah kan? Semua benda kau nak tunjuk kat media sosial. Kau ni kenapa? Takkan nak sembahyang pun kau nak tunjuk kat semua orang? Biarlah Allah saja yang tahu. Yang kau sibuk semua nak beritahu kat semua orang. Dan sembahyang, dan terawih, dan ini. Lampau-lampau poin kau Jangan sampai aku upak orang hack kau punya IG. Supaya kau langsung tak boleh main media sosial. Kau tunggu Tok balik untuk beritahu. Engkau pun pegangan satu lagi Oh, buat apalah. Siapa aja kau sembahyang rambut keluar macam tu? Siapa aja kau? Masalah dia yang tak nak masuk. Masukkan lah. Dia yang tak nak masuk. Panggil Tok Jah kamu. Lambat Tok Jah. Keluar sekarang Tok Jah. Boleh Tok Jah. Awak dah bercakap sikit dengan Tok Jah ni. Makanya keluar. Mana Tok Jah perempuan ni? Panggil dia. Ya Allah, bawa mengucap. Kenapa ni? Tok Jah tu tak kerti nak jaga cucu ke? Apa kenalnya nak bagi cerita dengan anak aku pula? Dah kenal lah orang tua ni. Cik Aini datang tu. Mama tu aku datang. Nak meminang ke? Siti Nurani Abu Bakar. Hang pasal apa nak jaga-jaga dalam rumah aku? Hang pasal apa nak jaga-jaga dalam rumah aku? Ni Tok Jah. Saya tak puas hati benar dengan si Sarah tu. Dengan cucu Tok Jah tu. Macam mana dia boleh kawan dengan Den tu? Den tu lawyer. Sarah tu budak TikTok. Mana mau ni dia bersama? Belajar tak tinggi. Ada hati nak kawan dengan Den. Awak tak puas hati betul? Sarah bercinta dengan anak hang. Tunggu Zat. Sarah! Tok, Alia tak setuju. Kenapa Sarah kena kahwin dulu? Patutnya Alia. Patutnya anak Cik Aini tu dengan Alia. Bukan dengan Sarah. Caras depan-depan tu. Jangan gaduh-gaduh.